Orang-orang Kelang, korang memang beruntung sebab ini ada jumpa satu lubuk frozen dan dessert yang viral dan pilihan pun memang banyak. Nak tahu dekat mana? Jom follow Ena. Dekat sebelah sini sampai kat sana tu, semua dalam ni dessert yang viral. Yang viral sekarang ni ras malai. Air daripada Thai ni pun ada ni. Melon Maggi ada. Yang ni pisang hijau pun ada. Puding pisang pun ada ni guys. Dia punya bekas pun nampak unik sebab bentuk pisang. Tornado blueberry. Cantik lah. Cheese slice pun ada. Kek coklat layer pun ada. Panipuri pun ada guys. Seperti ice frozen dia tu pun tersusun sampai ke sana ya. Punyalah banyak pilihan yang korang boleh nampak dekat sini. Antaranya macam dumpling, ketupat palas pun ada. Kulit ikan yang frozen. Ikan mayung pun ada. Apa yang suka mantau buttermilk ni boleh dapat mantau kat sini. Goreng sendiri kat rumah. Ini pula bahagian kuih-kuih frozen. Ada donut. Yang anak-anak kecil ni suka ni. Pau goreng. Apam coklat. Kan itu je tau. Ni daging salai pun ada. Ni pamak western pun ada. Banyak ya. Korang boleh dapat dekat sini. Stok banyak. Daging harimau menangis. Tak payah buat sendiri dah. Beli je frozen, masak je, letak atas kuali. Kat sebelah sini pula ayam bismi. Ayam bismi ni pun ayam fresh yang frozen tapi dijamin halal lah. Sebelah sini pula lok cing. Kat sini pun ada bahan masak yang dah siap kupas. Ada serai, ada lengkuas, ada halia, ada bawang besar, ada bawang putih. Orang tak payah kupas dah kat rumah. So, Wong Kelang atau yang berdekatan dengan sini, mana yang tengah mencari makanan frozen dan dessert, kau mai je ke Orchid Viral Shop yang terletak di Taman Pendamara Permai yang berhadapan dengan kedai Taya ni.